Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mula kelas kita dengan doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua boleh duduk. Okey, kita tengok kehadiran hari ini. Okey, siapa yang tak hadir hari ini? Ashraf. Ashraf. Berapa orang tak hadir? Seorang yang tak ada ni cikgu. Siapa? Pak Miman. Okey, jadi kehadiran kita 21 per 22. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini cikgu nak tunjuk video kat kamu. Okey, kamu lihat video. Okey. Benar-benar menutupi langit besar. Melayan Union bukan lagi sekadar amaran di atas kertas. Ia kini bertukar menjadi cengkaman yang ganas. Akhirnya, 1 April 1946, British mengadakan istiadat. Melayan Union diangkat. Sir Edward Jen berdiri megah, mengangkat sumpah sebagai Gubernur penjajah. Satu pengisytiarahan yang merampas mutlak kedaulatan raja-raja. Namun istiadat yang disangkegah dihukum dengan kesunyian yang merentap keegoan. Kerusi raja-raja kekal kosong, tiada langsung kelibat payung mahkota yang melangkah. Ia bukan kebetulan, tapi sebuah tamparan tanpa suara yang menaikkan Empire British. Hanya dengan satu boikot mutlak, ego Melayan Union hancur, menumpah tanah. Kalau kita diam, hari ini anak cucu kita yang takut. British tak berikan kemenangan ini. Orang Melayu yang campurnya dengan tangan sendiri. Okey, tengok video tak? Okey, apa yang kamu nampak dalam video tersebut? Kamu nampak? Dia cerita tu dalam video, dia cerita tentang okey. Ilham, bangun. Rakyat nak hapuskan Melayan Union. Okey. Okey, kita tengok rakyat dia tentang Melayan Union. Jadi apa yang berlaku selepas Melayan Union ditentang? Selepas Melayan Union? Depa dimansurkan. Mansuhkan Melayan Union ganti dengan apa? Nanti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Jadi hari ini kita nak masuk tajuk tentang Persekutuan Tanah Melayu. Okey, untuk Persekutuan Tanah Melayu, kamu buka buku teks muka surat 132. Okey, semua bawa buku tak? Okey, bawa. Tak apa, terima kasih. Okey, kita nak tengok tajuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, untuk tajuk Persekutuan Tanah Melayu, okey, tajuk kita hari ini ialah faktor Persekutuan Tanah Melayu. Subtopik dia daripada Persekutuan Tanah Melayu tu, subtopik untuk faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.
Jadi dalam faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, apa yang kamu hasil pembelajaran hari ini? Jadi kamu akan dapat menyatakan faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kamu akan dapat ingat faktor dia. Ada berapa faktor dalam Persekutuan Tanah Melayu nanti, kamu akan ingat faktor-faktor tersebut. Dan dalam masa yang sama, kamu dapat menerangkan faktor tersebut dengan jelas. Okey, itu hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini apa yang kita dapat? Kamu mesti ingat tentang faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita tengok faktor dia. Apa faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Baik, kalau ikut Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Okey, tujuan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Melayan Union. Sebab apa? Kita tengok dalam gambar tadi, sebab apa? Sebab Melayan Union ditentang oleh sama ada orang Melayu, sama ada Raja Melayu, sama ada rakyat, raja, dan kita tengok pertubuhan-pertubuhan. Semua tu menentang Melayan Union. Akhirnya British terpaksa gantikan Melayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ada 3 faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang perlu kamu ingat hari ini tentang hasil pembelajaran kita, iaitu yang pertama. Okey, faktor yang pertama ialah penentangan orang Melayu. Sebab itulah Persekutuan Melayu kita tengok bentuk pentadbiran baru yang akan dilaksanakan selepas Melayan Union. Jadi inilah bentuk pentadbiran yang British akan laksanakan di tanah Melayu kita. Jadi sebab apa Melayan Union orang tak suka? Sebab apa raja kita tentang? Kemudian rakyat kita tentang Melayan Union? Sebabnya disebabkan oleh 3 faktor penentangan Melayan Union oleh orang Melayu. Sebab apa orang Melayu tentang? Yang pertama disebabkan oleh kuasa raja-raja Melayu terhakis. Raja-raja kita hilang kuasa. Kemudian yang kedua, syarat kewarganegaraan yang terlalu longgar. Jadi warga negara macam mana? Orang asing boleh jadi rakyat Melayan Union. Boleh jadi rakyat di tanah Melayu kita. Itu Melayan Union. Baik, kemudian kita tengok juga dalam Melayan Union tadi, orang Melayu tak ada hak. Kalau ikut kita ni ialah penduduk asal tanah Melayu. Jadi kita ada hak sebagai penduduk tetap warga negara di tanah Melayu. Jadi apabila Melayan Union dilaksanakan di tanah Melayu, orang Melayu tak ada hak. Jadi apabila hilang hak orang Melayu tadi, akhirnya orang Melayu dia buat penentangan orang Melayu. Orang Melayu buat penentangan dengan cara orang Melayu dia tubuhkan kongres dan dia buat demonstrasi. Jadi di setiap semua negeri di tanah Melayu kita, mereka buat demonstrasi. Sama ada di Kedah, kemudian di Perak, di Kuala Lumpur, di Kelantan, Terengganu, semua rakyat dia buat demonstrasi secara besar-besaran bagi nak tentang Melayan Union. Baik, jadi apabila rakyat dia buat penentangan secara beramai-ramai, jadi tokoh British, ahli parlimen British yang ada di tanah Melayu pada masa tu siapa? Tengok dalam buku teks kamu, iaitu Gamas dengan Rees William. Dua orang tu, kita tengok mereka melaporkan tentang keadaan huru-hara yang berlaku di tanah Melayu ni, laporan tadi dihantar ke Dewan Parlimen British. Jadi, dia habaq dalam laporan tu keadaan tak aman di tanah Melayu sebab orang Melayu tentang Melayan Union. Sekiranya Melayan Union tadi dilaksanakan juga di tanah Melayu, orang Melayu British kata, government kata berkemungkinan British akan dihambat keluar, diusir daripada negara kita. Itu faktor yang pertama. Okey, kemudian faktor yang kedua, iaitu cadangan daripada raja-raja
Raja-raja Melayu. Jadi ingat yang pertama tadi apa dia? Penentangan orang Melayu. Yang kedua, cadangan daripada raja-raja Melayu. Okey, jadi kita tengok apa yang raja Melayu cadang. Masa orang Melayu buat penentangan, berisi mula rasa goyah dah. Berisi dia rasa takut dah nak duduk di tanah Melayu. Orang Melayu buat bantahan. Semua negeri ada bantahan. Akhirnya kita tengok British panggil raja-raja Melayu bersama dengan UMNO dalam tu lepas bermesyuarat. Jadi raja-raja Melayu cadangkan kepada kerajaan British tubuhkan, bentukkan pentadbiran yang baru. Jadi pentadbiran baru tadi digantikan dengan Dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dia nak gantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dia ubah dah, tak mau dah. Sebab apa British tak mau ni raja-raja Melayu kita tentang. Raja Melayu kita pun sokong dengan apa tindakan yang dibuat oleh orang Melayu. Jadi raja-raja Melayu dia cadangkan. Okey, kita buat ubah pentadbiran daripada Melayan Union tadi ubah kepada persekutuan. Daripada Melayan Union ubah kepada persekutuan. Jadi dalam persekutuan tadi, yang ni raja-raja Melayu cadangkan. Iaitu dalam persekutuan, dia tak mau dah tanah Melayu ni jadi tanah negara jajahan. Dia nak jadikan tanah Melayu ni sebagai naungan. Apa beza jajahan dengan naungan? Apa beza? Jajahan apa, Afiq? Apa maksud jajahan? Okey, Haikal, bantu. Jajahan. Jajahan apa? Oh, buah kita dijajah. Sebelum merdeka kita dijajah. Apa maksud jajahan? Apa maksud jajahan? Jajahan tu apa, tanah kita dimasuki kuasa luar. Okey, dikuasai oleh kuasa luar. Okey. Okey, apa pula maksud naungan? Apa pula maksud naungan? Adil. Tadi jajahan kita dikuasai. Naungan pula. Nama pun naungan. Naungan. Jajahan dikuasai. Naungan. Naung. Naungan di. Okey, Adib. Adib. Apa pula naungan? Okey, Negara yang berdaulat dan ada undang-undang. Okey, jadi naungan di sini kita tengok kita dilindungi. Okey, kena ingat kita dilindungi. Kalau jajahan kita dikuasai, naungan kita dijaga, kita dilindungi. Okey, tu yang raja-raja Melayu mau. Okey, yang kedua kita tengok persekutuan tadi. Dia tak mau dah gubernur yang jadi pemerintah. Dia suruh tukar jawatan gubernur kepada Pesuruhjaya Tinggi. Pasal apa kena tukar? Jawatan gubernur lebih tinggi. Dalam Melayan Union, kalau gubernur jadi pemerintah dia tu, gubernur yang mai ke Tanah Melayu, gubernur dia akan jadi pemerintah di Tanah Melayu. Raja-raja Melayu kita hanya pegang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Jadi permintaan raja-raja Melayu kita dia cadangkan supaya gantikan jawatan gubernur dengan Pesuruhjaya Tinggi. Baik, kemudian raja dia terlibat dalam bidang perundangan dan masukkan perkataan negeri-negeri Melayu dalam
persekutuan yang baru yang akan ditubuhkan nanti. Okey, itu faktor yang kedua iaitu cadangan daripada raja-raja Melayu. Okey, kemudian faktor yang ketiga iaitu British pula sokong. Pasal apa British ni sokong? British ni kita tengok antara yang sokong Sir Edward Gent. Okey, Adam. Okey, baca yang cikgu. Okey, tengok. British yang sokong. Antaranya Sir Edward Gent, Sir Edward Gent, Malcolm McDonald, Sir Sir Ralph Horn, James Newport, Roland Bradel dan Theodore Adams. Adam. Okey, cikgu ambil sebenar nama kamu tu ada Adam. Okey. Okey, jadi lepas ni pegawai British ni lepas ni pernah bekerja di tanah Melayu. Jadi lepas tahu dah selok belok di tanah Melayu sekiranya Melayan Union dilaksanakan di tanah Melayu. Dalam masa yang sama kita tengok juga pegawai British ni okey, dia rasa kan keadaan tak aman tu akan menyebabkan pelaburan British di tanah Melayu jadi kacau. Kita tengok juga ekonomi British juga akan hancur. Okey, jadi di sini akhirnya PBB dia ada kan. Pelabur tak mau melabur di negara kita sebab tak aman tadi. Akhirnya PBB. Okey, kamu belajar PBB lagi. Dalam perang dunia kita yang pertama ada PBB tak? Sebab apa PBB ditubuhkan? Untuk kembalikan keamanan dunia. Okey, jadi PBB pada masa ni dia arahkan kepada semua negara-negara barat dia ubah dasar. Sebelum ni dasar negara barat ialah imperialis iaitu menjajah. Jadi PBB arahkan untuk nak kembalikan keamanan dunia dia ubah dasar daripada imperialis kepada dekolonisasi. Apa dia dekolonisasi pula dah? Apa yang susah sangat hari ni dia ingat dekolonisasi. Apa dia dekolonisasi, Syakir? Okey, bangun. Apa dia dekolonisasi? Apa dia dekolonisasi? Proses ke arah berkerajaan sendiri. Okey, British PBB dia suruh negara barat buang-buang imperialisme tadi, ubah kepada dasar ajak negara-negara yang dia jajah tadi ke arah nak berkerajaan sendiri. Kita nak membentuk, bagi ajak ke arah lepas bentuk sendiri negara kita. Kita jadikan negara yang dijajah tadi sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey, itu tentang 3 faktor yang menyebabkan persekutuan tanah Melayu ditubuhkan. Okey, apa 3 faktor? Sebut 3 faktor. Taufik. Faktor yang pertama, perentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Faktor yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Faktor yang ketiga, sokongan pentadbir British. Okey, itu 3 faktor. Boleh ingat tak 3 faktor ni? Okey, insya-Allah kita akan ingat 3 faktor. Okey, kita akan buat aktiviti untuk 3 faktor. Jadi, Cik Umar kamu bentuk kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan diwakili oleh 5 orang. Duduk dalam kumpulan. Okey, boleh duduk dalam kumpulan kamu. Kamu ada nak bergerak, nak ni ke apa? Okay. Tak boleh. 5 ya kan? Okey, buat 6 orang. Satu kumpulan ya 6 orang. 3 kumpulan lagi 5 orang. Diwakili oleh 5 orang. Okey kan? Kan. Bentuk kumpulan cepat. Okey, bentuk kumpulan, kemudian ketua kumpulan. Kan cepat. Okey, ketua kumpulan.
Mai ke depan meja cikgu ni, ambil manila card, ambil pen warna, kemudian ambil. Okey, Mai. Kalau ambil manila card warna biru, ambil tugasan kamu pun color biru. Kalau ambil manila card color merah, tugasan pun color merah. Okey, Kas, Pak orang wakil. Ambil pen. Bincang. Okey, masing-masing ada dah. Okey, ada apa yang dalam kumpulan kamu? Ada kad manila, ada pen warna, ada tugasan. Okey, setiap manila cikgu bagi warna berlainan kan? Ada sebab dia ke tak? Ada sebab tu cikgu bagi berlainan. Okey, apa lambang merah? Ni soalan kebat. Dalam periksa akan ada soalan kebat. Setiap daripada bahagian C dia ada soalan kebat. Okey, jadi ni cikgu buat kebat kamu ni. Cikgu bagi kertas manila kamu ni semua berlainan warna. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Okey, kita tengok warna merah, kumpulan warna merah. Okey, tajuk kumpulan warna merah tajuk apa? Tajuk penentangan orang Melayu. Apa kaitan merah dengan penentangan orang Melayu? Okey, kita tengok semangat wajah orang Melayu tu dia buat penentangan tadi. Inilah merah kita, semangat membara merah ni. Jadi, tugasan kumpulan merah iaitu dia buat tajuk penentangan orang Melayu. Okey, boleh mula buat dah tajuk penentangan orang Melayu. Buat peta minda. Okey, kita tengok biru. Biru. Okey, biru apa dia tajuk dia? Apa tajuk dia? Buka tugasan tu. Biru tajuk apa? Biru tajuk apa? Okey, kuning tajuk apa? Kuning tajuk apa? Sebab apa cikgu bubuh kuning? Sebab apa kuning? Kuning tu warna diraja. Biru apa dia? Biru dia lambang perpaduan. Jadi perpaduan di antara British dengan kita buat kerjasama antara British dengan Melayu tadi, dengan orang Melayu. Dia sokong untuk nak laksanakan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dia buat peta minda tentang British, sokongan British. Okey, hijau. Hijau mudah sikit. Hijau ni kita tengok dah kembali aman, tenang dah. Jadi dia nyatakan faktor 3 faktor tu saja. Buat peta minda 3 faktor tu saja. Okey, boleh bermula. Okey, dah 10 minit dah. 10 minit je. Sekejap kita nak okey kan? Okey, dalam kumpulan kita tengok mesti ada kerjasama. Kalau kita tengok faktor pun ada, faktor 3 faktor tu pun ada kerjasama. Kita tengok dalam faktor tersebut kebat dia. Dalam faktor tersebut kita boleh nampak dah. Semangat perpaduan penting. Kalau ada semangat perpaduan negara kita boleh jaga. Kalau ada semangat kerjasama akan dapat selesaikan masalah. Okey, guys. Takui. 10 minit je cikgu bagi masa. Sebab satu faktor dia kan, tak banyak.
Satu faktor dia, jangan duk lama sangat. Tak lah, faktor kedua ni. Kamu buat tugasan satu je. Cadangan Raja-Raja Melayu buat Peta Minda. Tentang Raja Melayu. Terus. Apa Raja Melayu cadang? Okey, tulis cadangan Raja Melayu tu. Ambil cadangan Raja Melayu tu. Tu mudah je. Ni tak ada 2 minit sudah. Tak apalah. Pentadbir British boleh di bawah. Sokongan pentadbir British. Okey, masukkan nama ni. Habis nama ni. Okey, siapa sokong apa? Habis nama ni. Kemudian PBB dia buat. Ambil yang ni lah. Ambil yang penting. Ringkaskan. Ambil nama ni antara ni macam cikgu bagi pun tak apa ni. Politik bagi jadi politik stabil. Pelabur luar mai ke negara kita. Okey, kemudian dasar dekolonisasi. Buat itu dah lah. Kata buat mudah je. Bagi 3 tu, kalau boleh tengah ni bagi 3. Iaitu yang tulis pentadbir dia siapa. Kemudian politik stabil. Kan 10 minit sahaja. Tak apa, buat dulu. Tak terang dah. Tarik pun tak apa. Ikut kamu buat Peta Minda ke mana pun tak apa kalau Peta Minda. Dah. Okey. Melayu buat apa? Okey. Okey, ingat semangat kerjasama dalam kumpulan. Jangan ada yang duk berehat. 2 orang buat kerja, 3 orang duk berehat. Jadi pen ada 2, 3 boleh tulis ni duk harap seorang ni lah. Buat kerja. Okey, 3 ya. Sakit seorang lah nak tulis. Orang lain boleh lah, tulis lah. Tak payah duk pedu-pedu nak buat bagi elok. Cikgu bagi warna dah kan. Guna. Tak payah duk. Tak boleh. Satgi masa kita. Okey. Okey.
Awak pula. Okey, cepat. Ambil lain. Ambil warna lain. Tak ambil semua pun tak apa. Ambil 2-3 sudahlah. Tu Edward Gen, Malcolm McDonald. Ambil Sir Rehan. Ataupun Adam nak ambil nama dia. Ikut lah. Adam nak ambil Theodore Adam pun tak apa. Okey, habis dah? Okey, kumpulan mula kerja siap? Okey, kan. Cepat. Kumpulan kerja nak habis dah. Kumpulan perpaduan, hijau perpaduan. Kedamaian tadi siap. Kemudian kumpulan orang Melayu. Siap ke? Okey kan. Fik kan tulis ujung tu. Kamu buat ujung tu. Oh nak apa? Okey kan lagi wakil nak bentang. Kita angkat dah lah. Seorang dah. Angkat seorang. Abah 3 faktor tu je. Kan? Nak terang 3 faktor tu je. Siapa? Lagi wakil siapa? Siapa yang nak terang? Waiz lah. Okey. Bentang kat kamu ni je lah. Kan dia ada tulis siap dah. Okey kan? Kumpulan ni lagi siapa bentang? Okey. Wan boleh? Wan kan? Satu je sikit je. Dua orang pegang lagi. Kamu bentang okey. Nah. Lagi 2 orang pegang. Seorang bentang. Nah. Okey, kan. Lagi tak bentang. 2 orang pegang. Boleh. Tengok ni dah lah. Kita bentang kat ni ya. Cadangan Raja Melayu, Raja Cadang. Kamu buat apa? Perjanjian baharu untuk menggantikan Melayu ini. Maksud kata yang ni, okey, yang ni bukan ni persekutuan. Kan tajuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, persekutuan baharu bagi menggantikan Melayu Union. Ataupun kita tengok pentadbiran. Kalau pentadbiran baru bagi menggantikan Melayu Union iaitu persekutuan. Okey juga. Okey ni. Okey, siap dah? Okey. Satu ya, satu faktor ya. Tajuk faktor ya. Lagi ya. Habis semua baru ni sebab kena bagi tumpuan. Iaitu ada 3 faktor penentangan penubuhan persekutuan tanah Melayu, iaitu sokongan daripada pentadbiran. Baca ni ya. Okey, ni kerja kumpulan kami. Okey, kumpulan kamu buat tugasan apa? Abang tugasan tajuk dia apa hak cikgu bagi tu. Okey, jadi antara faktor ada 3 faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu, iaitu ni dah kan? Okey, siap. Cepat. Kumpulan siap. Okey, kumpulan Raja siap. Kumpulan orang Melayu.
Orang Melayu tak siap lagi. Cepatlah. Tak lagi siapa nak keluar. Pegang 2 orang. Pegang kertas 2 orang. Tak bentang seorang. Baca tu 3 orang dah lah. Siap dah. Siap dah. Sikit lah kan. Siap dah. Ni siap lagi. Okey, cepat. Okey, 1 minit lagi. Masa 1 minit lagi. Oh dah? Tugasan kamu, okey, baca tajuk tugasan ni. Jadi, ni peta minda kamu. Okey, ada berapa cadangan orang Melayu. Okey, siap dah kot? Okey, lambat. Siap ke? Siap dah? Okey, cepat. Boleh ni dah tak lagi masa habis. Dah bukan. Kira dulu sekejap lagi kita ni kena bagi tumpuan lah untuk kawan nak bentang. Okey, kita tengok dulu pembentangan kumpulan kumpulan apa? Okey, kita tengok kumpulan yang pertama, kumpulan hijau. Okey, hijau tadi maksud kata damai kan? Hijau damai tadi. Jadi, kumpulan hijau. Keluar ke depan bentang. Okey, yang lain tengok. Okey, nampak depan ni. Tak boleh nampak. Okey, yang lain tengok. Kamu kena ingat. Ada faktor penentangan Malaya Union, kena ingat. Okey, kan, Syaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Pasukan Hijau yang ingin melambangkan tentang perpaduan. Anten. 3 faktor tu tajuk tu. Terdapat 3 faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Yang pertama, sokongan pentadbir British. Yang kedua, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang ketiga, cadangan raja-raja dan UMNO. Okey, cadangan raja-raja Melayu dan UMNO. Jadi kamu kena ingat, dalam peperiksaan, kalau soalan struktur dia tanya 3 faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Kalau soalan struktur dia buat 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, yang ni sahaja yang nak dikeluarkan, yang nak ditulis dalam soalan struktur. Okey, yang ni. Okey, kita bagi tepukan kepada kumpulan hijau. Okey, kumpulan raja. Raja warna apa? Okey, raja kuning. Raja kuning. Okey, raja kan. Okey, tengok raja. Yang ni sebab dalam soalan bahagian B kita nak hurai. Bahagian pertama kita nak hurai. Kalau dia kata cadangan raja-raja Melayu, kita kena hurai kan? Okey. Boleh? Kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kedua yang bertajuk Cadangan Raja-Raja Melayu. Cadangan Raja-Raja Melayu terbagi kepada 5. Yang pertama, raja berkuasa dalam perundangan. Yang kedua, dengar tak? Okey kan? Ni cadangan raja-raja Melayu ni, apa yang raja Melayu cadangkan. Sehingga kita tengok akhirnya British terpaksa akur dengan permintaan orang Melayu, raja-raja Melayu. Jadi apa yang raja cadangkan? Kamu kena ingat. Okey, apa dia cadangan mula-mula? cadangan yang pertama,
Raja berkuasa dalam perundangan. Okey, dia minta raja ada kuasa dalam bidang perundangan. Okey, yang kedua. Yang kedua, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Okey. Yang ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan gubernur. Yang keempat, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Okey. Yang kelima, persekutuan baharu untuk menggantikan Malayan Union. Okey. Jadi kita tengok akhirnya persekutuan digantikan dengan Malayan Union. Okey, kumpulan yang kedua kita bagi tepukan kepada kumpulan yang kedua. Okey, terima kasih kumpulan kedua. Okey, kumpulan seterusnya kumpulan orang Melayu warna merah. Okey, ingat warna merah semangat membara dah tu. Semangat wajar dalam kalangan ahli-ahli rumah merah tu. Okey, tengok. Tadi faktor raja-raja, ni faktor orang Melayu. Okey. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan rakyat. Hari ini kami akan buat pembentangan terhadap penentangan orang Melayu terhadap Faktor Malayan yang Union. Yang pertama. Okey, faktor yang pertama. Okey. Orang Melayu, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Okey, yang pertama apa dia? Orang Melayu dia bantah. Orang Melayu bantah Malayan Union. Okey, lagi. Malayan Union memberikan kesan buruk kepada raja-raja Melayu dan orang Melayu. Okey. Yang ketiga, mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British. Ni kita nak huraian ni dalam soalan Pak Isa, dia hanya penentangan orang Melayu, nak huraikan yang ni lah. Okey, lagi. Yang keempat, Gemens menyebabkan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Okey, kalau Malayan Union dilaksanakan, tak aman tanah Melayu lagi. Samping itu, persediaan menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, bersedia dah untuk kita nak mula pentadbiran baru iaitu persekutuan. Okey, kumpulan yang Tiga. Yang tiga. Okey, selesai. Tepukan untuk kumpulan yang tiga. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 4. Siapa? Faiz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan biru ingin membentangkan tajuk sokongan pentadbir British. Yang pertama, mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Yang kedua, Sir Edward Gent, Malcolm McDonald, Sir Ralph Theodore Adams. Okey, siapa depa ni? Ialah apa? Tu dia dah. Sokongan pentadbir British. Pentadbir British depa Pentadbir ni. British. Yang ketiga, raja-raja Melayu dalam pentadbir berasaskan perlembagaan. Dan akhir sekali, keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Okey, selesai pembentangan kita. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan yang seterusnya. Okey, hasil kerja kamu. Okey, kita akan dalam kelas, tak mau simpan. Okey, dalam kelas nanti balik kelas, lekatkan di bahagian belakang kelas. Okey, tajuk ni merupakan tajuk yang penting juga dalam peperiksaan SPM. Okey, kamu duduk dalam kumpulan, kita duduk di tempat masing-masing. Okey, seterusnya aktiviti kita untuk aktiviti pengukuhan. Okey, nak duduk dalam kumpulan. Okey. Okey, bilakah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan? Bilakah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan?
1 Februari 1948. Okey, tepat. 1 Februari 1948. Okey. Soalan yang kedua. Nyatakan 2 faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, siapa? Okey. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union Okey, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. dan sokongan pentadbir British. Sokongan daripada pentadbir British. Okey, terima kasih Halif. Okey, soalan yang ketiga. Okey, mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? Orang Melayu menentang Malayan Union kerana kuasa Raja Melayu terhakis, syarat kewarganegaraan terlalu longgar dan kehilangan hak. Okey, 3 faktor iaitu kewarganegaraan yang longgar. Raja Melayu hilang kuasa dan orang Melayu hilang hak kita. Okey, yang seterusnya kita nak tengok. Okey, cikgu bagi soalan untuk latihan pengukuhan. Okey, masa kita pun 3, 4, 5. Okey, latihan ni kamu balik buat di rumah lah. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Enam. Okey, semua dapat? Okey, kita nak buat latihan hari ni pun tak sempat dah. Jadi kamu balik sambung latihan ni di rumah. Ada soalan sebelum kita habis kelas kita? Ada soalan tak tentang Persekutuan Tanah Melayu? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu setakat ni. Kita akan sambung balik untuk tajuk-tajuk yang seterusnya di lain waktu. Okey, Assalamualaikum.